Betul-betul murah ni buang harga. Kalau bawa mak korang memang tak jumpa jalan keluar. Orang-orang Melaka make sure korang save date ni, okey? Dekat sini dia buat jualan gudang, betul-betul harga murah-murah dia bagi. Barang-barang keperluan dapur semua ada kat sini. Raya kan tak lama lagi kan? Balang kuih raya pun banyak. Dia punya offer ada 60% diskaun, ada yang 30% diskaun. Macam-macam, rambang mata tengok. Ya, kalau korang nak cari kapet pun ada. Kalau korang nak tahu Green Project Trading ni, dia jual barang baru ada, barang second ada. Yang ni akak Jamila tertarik. Rak kabinet ni RM150 je. Korang nak cari sofa, nak cari tap mandi yang second ni, barang dia semua baik-baik. Berapa dia? Memang murah. Yang ni serendah RM35 je. Meja makan 4 kursi ni, baru RM595. Murah kan? Mak-mak yang nak tempal langsir, nak beli satu rol kain langsir ni murah je, serendah RM30. Lagi satu, kalau korang tengah cari barangan office terpakai, kat sinilah tempat dia. Ada lagi yang best, meja batu dekat luar rumah ni. Lepas tu basikal terpakai pun ada. Barangan elektrik dekat sini pula banyak. Kalau korang yang baru pindah rumah, nak cari Android TV, nak cari kipas, dekat sini dia dah potong harga kau-kau dah. Tilam baru pun banyak tau Jeddah Melatina. Dah lalang beli tilam tu, beli sekali dengan cadar one set. Senang kata, dekat sini one stop center untuk semua keperluan barangan rumah. Barang-barang untuk abang kontraktor pun ada juga. Apa kata korang datang sendiri dekat Green Project Trading dekat Bertam Ulu. Bermula dari 5 Januari sampai 11 Januari ni, okey? Jangan lupa serbu. Bye. Assalamualaikum.